Pesta Lara 2026 muncul sebagai sebuah festival muzik yang menghimpunkan barisan artis tempatan berbakat di dalam satu pentas dengan latar belakang suasana kampus yang begitu dekat dengan jiwa generasi muda. Festival yang diajarkan oleh Kelab Kebudayaan Lantramas ini telah menampilkan persembahan daripada kumpulan Insomniacs, Hedi Moru, Fimidon serta juara anugerah juara lagu ke-38, Amir Jahari. One of the biggest reason kenapa kita pilih Amir Jahari untuk jadi one of our main lineup, sebab Amir Jahari dia banyak lagu-lagu yang mostly kita sebenarnya tahu lagu tu tapi kita tahu Amir yang nyanyi. Satu lagi, dia baru menang AJL lagu Hasrat Imagino. So filem tu sendiri memang dekat dengan hati most of the, macam orang kata, audience dekat Pesta Lara ni sebenarnya. So saya harap semua orang boleh be happy untuk malam ni, have fun. Semoga tak ada cacat-celah yang berlaku, and then maybe insyaAllah kalau ada rezeki tu boleh buat lagi. Amir Jahari turut difahamkan sedang menyiapkan album keempatnya dan telah mengadakan jelajah ke Indonesia. Update terbaru tentang saya, nak buat album keempat. We are going to rebrand the sound direction for Amir Jahari. Sebelum ni Amir Jahari 3 album mainan gitar akustik. Sekarang ni kita nak pergi ke gitar elektrik pula. Terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan My Creative Venture sebab dah memberi kita peluang untuk tour di luar Malaysia untuk promosikan lagu kita ke luar negara. Jadi kita memilih Indonesia sebab Indonesia adalah negara yang paling dekat dengan kita dari sudut bahasa, dari sudut rasa, dari sudut muzik dan juga culture seni diorang dekat sana lah. Saya rasa terpanggil lah untuk teruskan berkarya untuk dua negara, bukan saja Malaysia tapi untuk Indonesia sekali lepas ni, insyaAllah. Lebih daripada sekadar hiburan, festival ini berperanan sebagai platform dalam memperkenalkan kepelbagaian genre muzik sekaligus menyemarakkan apresiasi seni dalam kalangan pelajar. Persembahannya impactful for me, selain daripada Insomniacs plus I suka lagu-lagu dia, tapi for me Amir Jahari sebab dia kan dulu kan dia hilang lama, rasa macam dekat dengan lagu dia tu sangatlah soulful. Memang rasa lah style lirik dia tu, and when I see it live memang rasa nangis dari sebab memang best gila lah. Saya rasa konsep kali ni memang best lah. Macam saya cakap tadi, meriah sebab artis yang dibawakan pun lain-lain genre apa semua tu. Ada masa saya sedih bila Insomniac datang pula tiba-tiba macam hype balik. Saya tak dapat that feeling dekat mana-mana konsert sebab mungkin most of the concert dekat luar, outdoor. So kali ni kita bawa dekat Dekta, dia punya vibe tu lain lah. So lagi macam lagi sampai lah feel dia macam tu. Di sebalik kemeriahan Pesta Lara 2026, pentas ini memberi ruang untuk penyanyi-penyanyi berbakat untuk berkongsi rasa melalui muzik mereka. Dan bagi penonton pula, ia menjadi satu pengalaman untuk mereka menikmati muzik secara dekat dan lebih bermakna. Dari Universiti Kebangsaan Malaysia, saya Ana Iskandar melaporkan untuk Nadi Bangi. Teriaklah sekuat